Oh, animation and who is my? Oh, animation saya membesar dengan Lion King. Ya, saya obses dengan Lion King. Saya bukan suka, saya obses dengan Lion King. So saya boleh lukis Lion King tu, saya boleh lukis Simba tu dulu lah. Semua benda saya beli lah. So bagi saya masa fasa mati tu saya menangis dengan wayang tu. Emotional, saya benci betul. Lepas tu dia buat yang baru pula. Allah, yes. Ya, saya Lion King saya obses. Saya suka Lion King. Ya. And then ada few more banyak. Saya suka tengok animation sebenarnya sampai sekarang. Cuma ialah dengan sibuk tu, bagi saya animation ni dia bagi, it's a feel good punya genre bila kita tengok kan. So yeah, dan menaikkan mood. Kadang-kadang bila kita tengok filem ni dia macam escape kita nak tengok kan. Bila kita duduk it's like an escape. But bila kita tengok movie yang a bit stress ke ini, dia akan mempengaruhi kita juga. Kita rasa macam so bagi saya animation ni yang terbaik lah untuk melegakan di. Yeah. Oh, animation and who is